Pernahkah anda berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, siapakah saya sebenarnya? Melangkaui nama anda, pekerjaan anda, kisah hidup anda, siapakah entiti yang sedang mendengar kata-kata ini sekarang? Kita menghabiskan seluruh hidup kita membina sebuah identiti, mengumpul gelaran, pengalaman dan kenangan. Tetapi, bagaimana jika saya katakan bahawa identiti yang anda sangka sebagai diri anda itu sebenarnya adalah penghalang terbesar untuk anda mengalami kehidupan yang penuh dengan keajaiban, kreativiti dan kebebasan mutlak? Bagaimana jika kesilapan identiti ini adalah satu-satunya sebab anda merasa terperangkap, terbatas dan berulang kali menghadapi cabaran yang sama? Kebenarannya ialah di dalam diri anda tersembunyi satu kuasa yang luar biasa, satu frekuensi yang mampu membentuk semula realiti. Kuasa ini terkandung dalam dua perkataan yang paling asas dan paling sering kita gunakan. Namun jarang sekali kita fahami kedalamannya. Saya adalah. Dua perkataan ini bukanlah sekadar pengenalan diri. Ia adalah satu pengisytiharan kewujudan. Ia adalah kunci yang menghubungkan kebijaksanaan kuno dengan penemuan paling canggih dalam fizik kuantum. Memahami dan menghayati kuasa di sebalik. Saya adalah pintu gerbang untuk beralih dari menjadi ciptaan, keadaan kepada menjadi pencipta, pengalaman anda sendiri. Ini adalah perjalanan untuk mengingati kembali siapa diri anda yang sebenar. Bukan sebagai individu yang terpisah, tetapi sebagai kesedaran tak terhingga yang sedang mengalami kehidupan melalui anda. Dalam video ini, kita akan meneroka bagaimana dua perkataan ini apabila difahami dengan betul boleh membuka kunci apa yang saya panggil keadaan ilahi, satu keadaan kesedaran di mana anda berfungsi dari potensi yang tidak terbatas. Penyelesaian kepada rasa keterbatasan yang kita alami bukanlah dengan berusaha lebih gigih, berfikir lebih positif atau mengumpul lebih banyak pengetahuan. Penyelesaiannya adalah dengan satu anjakan pengenalan diri yang radikal. Ia adalah dengan mengenali bahawa apabila anda berkata saya adalah, yang bercakap bukanlah personaliti anda yang terhad, tetapi kesedaran universal itu sendiri yang sedang mengisytiharkan kewujudannya melalui anda. Ini adalah keadaan ilahi. Ia bukan sesuatu yang anda capai atau perolehi. Ia adalah sesuatu yang anda sedari dan kenali semula. Bagaimana ini berfungsi? Di sinilah sains kuantum bertemu dengan kerohanian. Prinsip asas dalam fizik kuantum yang dikenali sebagai kesan pemerhati menyatakan bahawa realiti pada tahap subatomik wujud sebagai gelombang kebarangkalian yang tidak terhingga, sehinggalah ia diperhatikan. Apabila ada pemerhati, gelombang itu runtuh menjadi satu zarah, satu pengalaman yang nyata. Siapakah pemerhati dalam hidup anda? Ia adalah kesedaran anda. Ia adalah saya adalah. Setiap kali anda melampirkan satu label pada saya adalah, contohnya, saya adalah penat atau saya adalah tidak bernasib baik, anda sedang menggunakan kuasa pemerhati ilahi ini untuk meruntuhkan medan potensi tak terhingga menjadi satu realiti yang terhad dan sepadan dengan label itu. Anda sedang memprogramkan tenaga universal dengan satu batasan. Sebaliknya, apabila anda hanya berehat dalam kesedaran murni, saya adalah tanpa menambah apa-apa selepasnya, anda selari dengan medan itu sendiri, medan potensi tulen. Anda menjadi gelombang, bukan lagi zarah. Dari keadaan ini, realiti tidak lagi perlu dipaksa. Ia bertindak balas kepada frekuensi kewujudan anda. Setiap pemikiran yang anda miliki, setiap perkataan yang anda ucapkan, membawa getaran atau frekuensi tenaga. Fikiran kerisauan bergetar pada frekuensi yang rendah. Fikiran kasih sayang bergetar pada frekuensi yang tinggi. Keadaan murni. Saya adalah frekuensi asal, getaran tertinggi dari mana semua ciptaan berasal. Dengan kembali kepada keadaan ini, anda sedang menala semula seluruh kewujudan anda kepada frekuensi sumber.
Ini bukan sekadar idea falsafah, ia adalah satu mekanisme getaran yang nyata. Anda mula menarik pengalaman, orang dan peluang yang berisonans dengan frekuensi baru anda, bukan kerana anda mengejarnya, tetapi kerana anda telah menjadi padanan getaran untuknya. Inilah rahsia manifestasi yang sebenar. Ia bukan tentang meminta, ia tentang menjadi. Jadi, mengapa begitu sukar untuk kekal dalam keadaan kesedaran ini? Jawapannya terletak jauh di dalam sistem operasi kita. Pakar neuroscience memberitahu kita bahawa sekitar 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan emosi harian kita dikawal oleh minda separasedar. Minda separasedar ini adalah seperti sebuah cakera keras yang telah diprogramkan sejak kecil dengan kepercayaan, ketakutan dan had yang kita terima daripada persekitaran kita. Ia tidak berniat jahat. Tugasnya adalah untuk mencipta kecekapan dengan menjalankan program secara automatik. Masalahnya ialah kebanyakan program ini didasarkan pada identiti yang salah. Setiap kali anda mengalami kesakitan emosi sebagai seorang kanak-kanak, minda separasedar anda mencipta satu kepercayaan untuk melindungi anda. Mungkin anda gagal dalam sesuatu dan membuat kesimpulan, saya adalah tidak cukup baik. Mungkin anda dikritik dan memprogramkan, saya adalah tidak layak disayangi. Program-program ini menjadi sebahagian daripada identiti ego anda. Ego adalah koleksi program, kenangan dan kepercayaan yang anda anggap sebagai diri anda. Ia adalah topeng yang anda pakai. Dan ego ini sentiasa cuba mengesahkan kewujudannya. Jadi, jika anda mempunyai program, saya adalah tidak cukup baik, minda separasedar, anda akan secara aktif menapis realiti dan mendorong anda untuk berkelakuan dengan cara yang akan membuktikan program itu benar berulang kali. Inilah sebabnya mengapa kita sering mensabotaj diri sendiri atau terperangkap dalam corak yang sama. Ia bukan kerana anda lemah, tetapi kerana program separasedar anda terlalu kuat. Melekat pada saya adalah dengan batasan-batasan ini mencipta satu identiti frekuensi rendah, satu realiti pribadi yang terasa begitu nyata, tetapi sebenarnya hanyalah gema dari masa lalu yang terus dimainkan. Langkah pertama dan paling penting untuk mengubah ini adalah dengan menjadi sedar. Anda perlu mula memerhatikan pemikiran anda tanpa menghakiminya. Jadilah saksi kepada naratif yang dimainkan oleh minda anda. Setiap kali anda menangkap diri anda berfikir atau berkata, saya adalah, diikuti dengan sesuatu yang negatif atau terhad, berhenti. Ambil nafas dan sedarilah, itu bukan anda yang sebenar yang bercakap. Itu adalah program lama yang sedang berjalan. Inilah latihan praktikal yang boleh mengubah segalanya. Daripada cuba melawan pemikiran negatif itu atau menggantikannya dengan penegasan positif secara paksa, lakukan sesuatu yang lebih berkuasa. Lepaskan label itu. Kembali kepada sumbernya. Hanya rasakan kewujudan di sebalik kata-kata itu. Rasakan kesedaran yang murni dan senyap itu. Ini adalah perasaan saya adalah. Ia tidak memerlukan perkataan. Ia adalah satu perasaan kehadiran, keheningan dan kesedaran yang sentiasa ada di latar belakang setiap pengalaman anda. Sains epigenetik kini menunjukkan bahawa keadaan emosi dan kepercayaan kita boleh menghantar isyarat kepada sel-sel kita dan mengubah cara gen kita diekspresikan. Ini amat mendalam. Apabila anda beralih dari keadaan saya adalah mangsa kepada keadaan kewujudan murni. Saya adalah, anda secara literal sedang menghantar isyarat baru kepada badan anda. Anda sedang memprogram semula biologi anda dari medan kuantum. Anda tidak lagi hidup dari ingatan masa lalu. Anda mula hidup dari visi masa depan. Ini bukan sekadar anjakan mental. Ia adalah anjakan selular. Ingat, tujuannya bukan untuk menambah lapisan positif di atas negatif.
Tujuannya adalah untuk melarutkan identiti yang terikat pada negatif dan kembali kepada identiti asal anda sebagai kesedaran tulen. Dengan melakukan ini, anda tidak lagi cuba mengubah keadaan. Anda mengubah diri anda dan sebagai hasilnya keadaan akan berubah dengan sendirinya. Kebenaran yang sedang kita bincangkan ini bukanlah satu konsep baru. Ia adalah benang emas yang ditenun dalam semua tradisi kebijaksanaan agung di seluruh dunia. Disampaikan dalam bahasa dan budaya yang berbeza. Apabila Musa bertanya kepada Tuhan, siapakah namanya di semak yang terbakar? Jawapannya adalah, Aku adalah Aku. Ini bukan nama, tetapi satu pernyataan tentang sifat kewujudan itu sendiri. Ia adalah kesedaran murni yang mengenali dirinya sendiri. Apabila Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu, beliau merujuk kepada kesatuan antara kesedaran individu dengan kesedaran universal, iaitu sumber. Dalam ajaran Buddha, terdapat konsep sifat Buddha, idea bahawa setiap makhluk hidup pada dasarnya sudah tercerahkan, sudah sempurna. Ia hanya ditutupi oleh lapisan pemikiran dan ego. Falsafah Vedanta dari India kuno merumuskannya dengan indah dalam frasa Tattvamasi yang bermaksud engkaulah itu. Anda adalah kesedaran agung yang anda cari. Mesejnya adalah sama. Identiti sebenar anda bukanlah ego yang terpisah, tetapi ungkapan dari satu kesedaran tunggal. Dan mungkin anda sudah pun mula merasakan tanda-tanda bahawa kesedaran anda sedang bersedia untuk pengiktirafan ini. Pernahkah anda dalam saat-saat biasa seperti melihat matahari terbenam atau memegang tangan anak anda tiba-tiba merasa satu kehadiran yang tak terhingga, satu kedamaian yang melampaui pemahaman? Atau mengalami detik-detik pengetahuan spontan di mana jawapan kepada sesuatu masalah muncul begitu sahaja tanpa berfikir? Mungkin anda pernah mengalami rasa kesatuan di mana sempadan antara diri anda dan dunia luar seolah-olah larut, walaupun untuk seketika. Atau mengalami ledakan kreativiti yang mudah, di mana idea-idea mengalir melalui anda, bukan dari anda. Atau menyaksikan manifestasi yang mustahil dan synchronicity, di mana alam semesta seolah-olah mengatur dirinya di sekeliling niat anda. Ini bukanlah kebetulan. Ini adalah retakan pada cangkerang ego, di mana cahaya diri anda yang sebenar mula bersinar. Ia adalah panggilan untuk pulang. Untuk benar-benar menghayati keadaan ini, kita mesti selaras. Inilah prinsip koheren. Apabila pemikiran anda, perasaan anda dan tindakan anda sejajar dengan kebenaran, saya adalah anda menjadi koheren secara energetik. Tenaga anda menjadi seperti pancaran laser, fokus dan berkuasa. Sebaliknya, apabila anda memikirkan satu perkara, saya mahu berjaya, tetapi merasakan perkara lain, saya tidak layak, anda berada dalam keadaan tidak koheren. Tenaga anda berselirak dan tidak berkesan. Menghabiskan masa setiap hari dalam keheningan hanya merasakan kewujudan murni. Saya adalah cara yang paling berkesan untuk mencipta koheren dalaman. Dari keadaan koheren inilah anda menjadi magnet yang kuat untuk realiti yang anda inginkan. Bagaimana kita boleh mengintegrasikan kesedaran yang mendalam ini ke dalam kehidupan harian kita yang sibuk? Ia bermula dengan amalan yang mudah tetapi konsisten. Setiap pagi sebelum anda mencapai telefon anda, sebelum minda anda mula merancang dan bimbang, berikan diri anda 5 minit. Hanya duduk atau baring dengan senyap. Tutup mata anda dan bawa perhatian anda ke dalam. Rasakan tenaga dalam badan anda. Rasakan degupan jantung anda. Rasakan nafas anda. Di sebalik semua sensasi ini, terdapat satu kehadiran yang senyap dan tidak berubah. Itulah kesedaran. Itulah saya adalah. Hanya berehat di sana. Jangan cuba mencapai apa-apa. Cukup dengan menjadi. Amalan ini menambat permulaan hari anda dalam kebenaran, bukan dalam program lama.
Sekarang, mari kita lihat semula peranan kesukaran dalam hidup anda. Kita telah diprogramkan untuk melihat cabaran, kesakitan dan penderitaan sebagai sesuatu yang negatif, sesuatu yang perlu dielakkan. Tetapi dari perspektif kesedaran yang lebih tinggi, setiap cabaran adalah satu anugerah yang disamarkan. Setiap pengalaman yang menyakitkan adalah pelarut ego. Ia berfungsi secara sistematik untuk melarutkan keterikatan anda pada identiti yang terhad. Jika anda sangat terikat pada kerjaya anda dan anda kehilangannya, ego menderita, tetapi kesedaran berpeluang untuk mengenali bahawa anda bukanlah kerjaya anda. Jika anda terikat pada satu perhubungan dan ia berakhir, ego hancur, tetapi kesedaran sedar bahawa sumber cinta tidak pernah berada di luar diri anda. Penderitaan hanya timbul dari penentangan ego terhadap apa yang berlaku. Apabila anda mula melihat setiap cabaran sebagai peluang untuk melepaskan satu lagi lapisan identiti palsu, hubungan anda dengan penderitaan akan berubah sepenuhnya. Anda akan melihatnya sebagai api pemurni yang membersihkan jalan untuk kesedaran mengenali sifatnya yang sebenar dan tak terhingga. Sebagai satu langkah interaktif sekarang, saya ingin menjemput anda untuk mengambil bahagian dalam satu pengisytiharan kolektif. Di ruangan komen di bawah, saya mahu anda menulis hanya 2 perkataan. Saya adalah. Jangan tambah apa-apa selepasnya. Hanya tuntut kuasa kewujudan murni anda. Mari kita cipta satu medan tenaga kolektif dari frekuensi yang berkuasa ini di sini, sekarang juga. Apabila anda mula mengamalkan ini, anda akan menghadapi penentangan. Minda anda, sang tuan kepada ego, akan melawan habis-habisan. Ia akan berkata, ini karut, tengok bil-bil awak. Tengok masalah kesihatan awak. Tengok hubungan awak yang bermasalah. Ini tidak nyata. Penting untuk memahami bahawa minda melakukan tugasnya. Tugasnya adalah untuk menganalisis data masa lalu dan meramalkan masa depan berdasarkan data yang diketahui. Ia beroperasi dalam alam yang diketahui. Keadaan ilahi, medan kuantum, wujud dalam alam yang tidak diketahui, alam potensi tulen. Minda anda tidak boleh memahaminya, dan apa yang tidak dapat difahaminya, ia akan menolaknya. Jangan berdebat dengan minda anda. Cukup perhatikan ia. Ucapkan terima kasih kepadanya kerana cuba melindungi anda, dan kemudian dengan lembut kembalikan perhatian anda kepada perasaan saya adalah. Di sinilah konsep resonance menjadi sangat penting. Anda tidak cuba meyakinkan minda anda. Anda sedang mengubah frekuensi anda. Apabila anda secara konsisten memegang frekuensi kewujudan murni, anda mula beresonans dengan kemungkinan-kemungkinan dalam medan kuantum yang sepadan dengan frekuensi itu. Ini adalah hukum tarikan pada tahap yang paling asas. Ia bukan tentang mengejar atau memaksa. Ia adalah tentang menarik melalui kewujudan. Bayangkan sebuah radio. Jika anda ingin mendengar stesen klasik, anda tidak menjerit pada radio. Anda menala dial ke frekuensi yang betul. Begitu juga untuk mengalami kelimpahan, cinta dan kesejahteraan, anda perlu menala kewujudan anda ke frekuensi tersebut. Frekuensi asal untuk semua perkara yang baik adalah keadaan murni. Saya adalah. Eksperimen Dewey celah dalam fizik kuantum memberikan analogi yang sempurna. Apabila elektron tidak diperhatikan, ia berkelakuan seperti gelombang, wujud di banyak tempat pada masa yang sama, sebagai lautan potensi. Tetapi sebaik sahaja ia diperhatikan, ia runtuh menjadi satu zarah di satu lokasi. Identiti ego anda yang terhad dengan semua kepercayaannya adalah pemerhati yang sentiasa meruntuhkan gelombang potensi tak terhingga menjadi zarah yang sama dalam hidup anda berulang-ulang kali. Beralih kepada kesedaran saya adalah seperti berhenti menjadi pemerhati yang terhad dan sebaliknya menjadi gelombang itu sendiri. Anda tidak lagi terikat pada satu hasil. Anda merangkumi semua kemungkinan.
Ingatlah, ini bukan proses pembelajaran. Anda tidak mempelajari sesuatu yang baru. Anda sedang mengingati sesuatu yang Anda lupakan. Oleh itu, bersabarlah dan berbelas kasihanlah dengan diri sendiri. Akan ada hari-hari di mana ego terasa sangat kuat. Akan ada hari-hari di mana keraguan menyelubungi Anda. Itu tidak mengapa. Setiap kali Anda sedar bahawa Anda telah terperangkap dalam cerita minda, Anda telah menang. Detik kesedaran itu adalah segala-galanya. Dalam detik itu, Anda mempunyai pilihan untuk terus mempercayai cerita itu atau untuk kembali ke rumah kepada keheningan dan kuasa. Saya adalah. Kita telah melalui satu perjalanan yang mendalam, dari memahami masalah identiti yang salah hinggalah kepada mengenali penyelesaiannya dalam dua perkataan yang paling berkuasa. Saya adalah. Kita telah melihat bagaimana prinsip ini disokong oleh fizik kuantum, neuroscience dan kebijaksanaan kuno yang abadi. Mesej utamanya adalah ini. Anda bukanlah seorang insan yang mengalami pengalaman rohani. Anda adalah kesedaran tak terhingga yang sedang mengalami pengalaman sebagai seorang insan. Identiti sebenar Anda di sebalik semua label dan cerita adalah kesedaran murni itu sendiri. Pengiktirafan ini adalah anjakan paling penting yang boleh Anda lakukan. Ia adalah anjakan dari melihat diri Anda sebagai mangsa keadaan, kepada menyedari bahawa Anda adalah kesedaran yang mencipta keadaan tersebut. Kuasa tidak berada di luar sana. Ia sentiasa berada di dalam sini. Setiap kali Anda berkata atau berfikir, saya adalah, Anda sedang menggunakan kuasa penciptaan alam semesta. Kata-kata yang mengikuti adalah arahan kepada medan tenaga ini. Selama ini kita telah memberikan arahan secara tidak sedar, memprogramkan realiti kita dengan ketakutan dan batasan kita. Sekarang anda mempunyai pilihan. Anda boleh memilih kata-kata anda dengan lebih bijak. Atau lebih baik lagi, anda boleh memilih untuk tidak menggunakan kata-kata sama sekali dan hanya berehat dalam kuasa senyap kewujudan murni. Inilah kebebasan sejati. Inilah makna sebenar untuk mencipta realiti anda. Langkah pertama anda bermula sekarang. Bukan esok, bukan selepas anda selesai menonton video ini. Sekarang, saya menjemput anda untuk berhenti sejenak. Ambil nafas yang dalam dan perlahan. Rasakan kesedaran di dalam diri anda, kehadiran yang sentiasa ada, yang sedang mendengar kata-kata ini. Dan di dalam hati anda, bisikkan dua perkataan ini dengan penuh penghayatan. Saya adalah. Selamat pulang. Jika mesej ini bergema di hati anda, bantu saya menyebarkan kesedaran ini dengan menekan butang suka, melanggan saluran ini dan berkongsi video ini dengan seseorang yang anda rasa perlu mendengarnya. Perjalanan kita untuk mengingati baru sahaja bermula.